Macam mana kena urut, memang sakit. Bila dia angkat macam ni, dia akan rasa sakit dekat bahagian lutut. So, macam mana cara nak urut? Dia akan rasa dulu kat sini. Kita akan cuba dulu untuk test. Betulkah dia sakit bahagian lutut? So, mencampur dulu dekat bahagian minyak. Poin yang paling sakit untuk mula-mula starting untuk bahagian lutut. Sini. Ini adalah poin dia. Tapi untuk yang bahagian dalam, dia kurang. Ni akan sakit sini. Setiap orang akan ada perbezaan untuk rasa. So, tekan mana? Tekan sini. Tekan tolak. Tekan tolak. Tekan tolak atas. So, tekan sini. Tekan sini. Pastikan guna jari sendi jari. Jangan guna sini. Sini bahaya pada ada kuku lah. So, tekan. Tekan. Tolak ke atas. Tolak, atas, tolak. Ini memang betul-betul deep bahagian untuk lutut. Kemudian mana? Okey, kemudian dah selesai sini, pusing. Kanan. Berulang-ulang kali. Berulang kali, lepas tu balas balik. Sebelah pula dia. Bantu dia untuk legakan bahagian lutut dia.